Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri diiringi oleh Yang Berhormat Tuan Stephen Sim Chee Kiong, Menteri Sumber Manusia beserta Dev Kehormat masuk ke Dewan Utama. Puluhan ribu pekerja yang punya latihan lebih daripada technical skill yang harus di upskill dalam bidang digital, bidang AI. Di sinilah peranan Kesuma, HRD Corp dan seluruh agensi latihan. Bagi membudayakan penyertaan latihan kemahiran, National Training Week ataupun NTW telah diadakan buat tahun yang ketiga pada tahun ini dengan skala yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Tahniah HRD Corp.